yang relevan ya, bagi pengundi-pengundi di Subang yang saya ingin sampaikan, iaitu apabila Datuk Seri Najib meletakkan Zulkifli Nordin di kawasan Shah Alam, ianya merupakan satu penghinaan kepada semua orang India yang beragama Hindu di seluruh negara. Walaupun Datuk Seri Najib telah mengatakan bahawa dia sokong dan terima blueprint Hindraf baru-baru ini, tetapi Zulkifli Nordin telah dengan terbuka dan sewenang-wenangnya memperlekehkan orang India dan agama Hindu. Dan oleh kerana itu, bukan sekadar Zul Nordin perlu kalah di Shah Alam, tetapi Barisan Nasional perlu kalah di seluruh negara Malaysia. I wish I could do that now. I wish I could do that now. Kalau aku, if I try to do that, my voice will, the pitching will go. Naik sikit je dah hilang dah suara. Lalu tak boleh buat dia. Zulkifli Nordin dia berkata, semua ucapan-ucapan yang ada dalam YouTube itu adalah ucapan semasa dia berada dalam PAS. Ni kata dia. Dan itu sebenarnya, kata dia, adalah tarbiyah dan pendirian PAS. Saya nak beritahu pada dia, kalau betul lah itu adalah pendirian dan tarbiyah PAS, maka kenapa dia seorang je yang cakap macam tu? Semua pemimpin-pemimpin PAS yang lain tak ada walaupun seorang yang cakap macam dia. Kalau itulah pendirian dan training PAS kepada ahli-ahlinya, kenapa hanya dia yang cakap macam tu? Ini satu. Nombor dua, dalam ucapan dia, dia telah menyebut tentang Dewa Murugan yang 14 tingkat tingginya. Saya difahamkan oleh orang-orang Hindu, kawan saya yang aktif dalam DHPP, bahawa patung Lord Murugan itu hanya disiapkan pada tahun 2006. Zul Nordin kata ucapan itu 10 tahun yang lepas. Itu kali yang pertama. Kali kedua dia cakap 12 tahun yang lepas. Sedangkan patung Lord Murugan hanya siap dibina pada tahun 2006. Maknanya Zul Nordin tu seorang penipu. Saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, kata-kata almarhum Ustaz Fadil Muhammad Noor. Apa yang dia cakap tentang Zulkifli Nordin. Kerana Zulkifli Nordin betul pernah jadi ahli PAS, tapi dia tak pernah diterima sebagai calon yang bertanding atas lambang PAS. We never accepted him as a candidate, even though he was a member. Ustaz Fadil said, almarhum Ustaz Fadil said, daripada 10 benda yang dicakap oleh Zul Nordin, saya tak percaya 12. Out of 10 things that he says, I do not believe 12. That's what almarhum Ustaz Fadil said. Kerana dia ni memang ada kemampuan untuk menipu dan mereka cerita.
Seperti mana bila dia cakap ucapan dia adalah pada ketika dia ahli PAS. Hakikatnya ianya dilakukan baru-baru ini. Saya yakin baru-baru ini. Kalau dia cakap begitu pada masa dia dalam PAS ataupun dalam PKR, dah lama dah dia kena tendang keluar, ya. Kerana PAS dan PKR, we do not tolerate religious bigotry. Kita tak terima sikap perkauman dan sikap memperkecil-kecilkan agama lain. Kita tak terima. Betul, kita masing-masing ada kepercayaan masing-masing. Kita masing-masing yakin agama kita betul, dan kita berbeza agama. Tetapi pada masa yang sama, kita menghormati hak beragama yang berbeza, dan kita tidak memperlekehkan atau menghina agama-agama lain. Itu tak diajar oleh Islam, dan saya yakin ianya juga tidak diajar oleh agama-agama lain. Hanya Zulnordin je yang tak faham-faham.